manusia berikrar dan berjanji. Okey, sudah itu saja. Okey, sebenarnya saya gemuruh sebabnya kita semua sekarang ni adalah yang saya tanya tadi semua first time. Maksudnya pertama kali join kajian tindakan ini, dan saya ingin ucapkan tahniah kepada guru-guru semua kerana telah berjaya dan berusaha untuk melaksanakan inisiatif kita, iaitu satu guru, satu kajian tindakan. Okey. Baiklah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada para juri dan rakan-rakan sekalian. Okey, baiklah, hari ini saya akan membentangkan, saya Fatimah Syahada binti Rashid dan rakan saya Muhammad Zaki bin Amir Hamzah dari Kolej Vocational Kota Tinggi. Okey, baiklah, hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian saya, iaitu penggunaan Glow Paint Marker meningkatkan kemahiran timpalan lurus dan selari mengikut spesifikasi SMAU pelajar tahun 1 SBM. Okey, pengenalan. Okey, Glow Paint Marker ini adalah alat bantu mengajar yang digunakan untuk menggaris lurus semasa sebelum pelajar menyimpal dan dijadikan sebagai garis panduan semasa pelajar menyimpal. Okey, ada 4 kenapa. Okey, first kenapa? Kenapa saya memilih bercahaya? Akan saya terangkan di slide seterusnya. Okey, kenapa yang kedua? Kenapa saya pilih pelajar 1 SBM Teknologi Kimpalan? Kerana pelajar ini merupakan pelajar baru yang mendaftar di Kolej Vocational Kota Tinggi. Dan mereka merupakan pelajar baru dan rata-rata daripada mereka tidak pernah menggunakan ataupun mengenali alatan tangan kimpalan dan mesin kimpalan. Okey, yang kedua, kenapa yang ketiga? Kenapa saya pilih kursus SMAU? Okey, kursus SMAU ni merupakan kursus pertama pelajar ini belajar untuk menyimpal. Okey, kursus SMAU ini terbahagi kepada 2 kemahiran, iaitu kemahiran teori dan kemahiran amali. Dan fokus kajian saya adalah kemahiran amali. Okey, baiklah. Kenapa yang ketiga? Kenapa saya pilih kimpalan lurus dan serari? Okey, kimpalan lurus dan serari ini adalah kerana ini adalah teknik asas dalam kimpalan. Maksudnya pelajar akan mula belajar, siapa-siapalah yang mula belajar dalam bidang kimpalan, dia akan belajar macam mana cara nak kimpal secara lurus. Okey, saya nak terangkan kimpal secara lurus ni adalah macam ni, dan perasan tak ada lebihan logam ni? Lebihan logam ni adalah kumai. Okey, secara contohnya kan, kalau kita ambil kertas dengan kertas, kita gam. Okey, lepas tu lebihan gam tu adalah kumai ni. Okey, faham kan? Okey, itulah maksudnya kita nak cantumkan kedua-dua bahan ni, kedua-dua logam. Kalau kimpalan ni kita gabungkan kedua-dua logam ni lah. Okey? Next. Okey, alatan tangan yang sedia ada adalah dalam kimpalan untuk proses menanda ada 2. Satu adalah penggarik dan satu ialah kapur. Penggarik ni biasanya kita akan tanda lah kat sini, dan kapur ini pun biasanya kita akan tanda dulu supaya pelajar ini akan buat V ni, maksudnya buat 90 darjah secara tegak. Okey, tapi masalah di sini apabila pelajar menggunakan 2 alatan ni memang tidak jelas kelihatan semasa mereka menyimpal. Padahal kita nak pelajar ni menyimpal nampak supaya mereka boleh lurus kan. Tapi bila menggunakan alatan tangan yang sedia ada ni, pelajar tak nampak, dan ini menyebabkan pelajar tidak confident dan tidak bersemangat lah untuk menyimpal ataupun membuat amali mereka. Okey, yang kedua. Penguasaan latihan amali menyimpal secara lurus ni lemah. Okey. Andaian ni macam ni. Okey, pelajar yang baru masuk ni, dia macam pelajar tahun 1 sekolah rendah yang baru belajar menulis dalam atas kertas A4. Okey, apa beza kalau pelajar sekolah rendah tahun 1 ni dia menulis, dia macam lambat. Lepas tu kalau kertas A4 dia macam tak, walaupun dia kata dia dah tegak dah, tapi dia punya tulisan tu tak tegak pun. Sebenarnya dia dah sengit kan, betul tak? Okey, macam tu juga pelajar tahun 1 kimpalan ni. Dia macam bila dia mengimpal, bila dia buat larian ni, dia kata tangan dia dah tegak, tapi sebenarnya dia sengit ke bawah. Bila kumai ni sengit ke bawah, maksudnya dia punya cengkaman antara dua logam ni akan longgar. Jadinya dia mengurangkan kualiti kimpalan tersebut. Okey, selain daripada itu, pelajar juga akan mengambil masa yang lama lah untuk menyiapkan setiap tugasan dia. Untuk kursus SMAU ni dia ada 4 projek amali mereka. Jadinya mereka kena siapkan 4 projek ini. Tapi pelajar mengambil masa yang lama untuk projek yang pertama sebab mereka baru pertama kali mengimpal.
Okey, yang ketiga. Yang ketiga adalah face shield. Kenapa pernah nampak tak face shield? Oh itu, pernah nampak tak face shield ni? Okey, saya terangkan dululah apa face shield ni. Face shield ni adalah alatan keselamatan setiap kali kita nak menyimpan atau masuk ke bengkel menyimpan, kita wajib pakai. Kita tak kalau macam contoh ada yang tak nampak tak pakai atau just pakai cermin mata tu, mungkin itu tak mengikutlah dia punya safety and regulations lah kan. Okay, so kita nampak tak face shield ni sebenarnya kalau kita pakai face shield ni sebenarnya hitam. Kita tak nampak apa-apa, macam blank. Macam kita pakai cermin mata hitam. Okey, kenapa kena hitam? Kerana bila kita menyimpan dia ada percikan cahaya atau percikan api tu, percikan tu tak sesuai untuk dilihat secara terus. Dia mesti kena pakai alatan keselamatan untuk melindungi mata kita daripada terkena cahaya tersebut. Okey, cahaya tu mungkin cahaya itu sebenarnya berbahayalah untuk mata kita kan. Okey, dan seterusnya bila pelajar yang baru ni memakai face shield ni, dia akan rasa ragu-ragu tau. Bila dia pakai gelap, dia dah tak nampak. Jadinya bila dia nak start pegang tu kan, nak menyimpan dia tak nampak macam kat mana nak menyimpan ni kan. So sebab tu saya memilih cahaya tu. Sebenarnya bila dia pakai ni, bila dah ada spark tu, dia dah nampak dah cahaya tu. Jadinya dia lebih confident sebenarnya. Saya akan buktikan pada slide yang seterusnya. Okay, next. Okey, objektif kajian kami adalah meningkatkan kemahiran asas kimpalan secara lurus dan menggunakan intervensi glow pemaker ni. Okey, perasan tak ada had spesifikasi tu. Sebenarnya dalam kimpalan ni dia ada standard kualiti kimpalan yang dikeluarkan oleh badan profesional. Jadinya walaupun pelajar dia boleh menyimpan secara lurus, tapi kadang-kadang ada had spesifikasi dia tidak melepasi dia punya syarat standard quality ni. Mungkin kerana bila sebagai contoh, bila dia menyimpan dah nampak lurus tapi dia tidak mencengkam dengan yang atas ni pun kita tak terima. Okey, sebab tu pentingnya saya tekankan had spesifikasi ni. Okey, menurut Abdul Rahman juga, guru-guru teknikal haruslah bijak dan kreatif dalam pengajaran dan memperbanyakkan penggunaan ABM supaya merangsang minat murid untuk belajar. Okey, pelajar teknikal kebanyakannya ni lebih kepada skill ataupun kemahiran, dan mereka sangat sukalah, sangat macam sangat memberangsangkanlah bila saya usahakan glow pen marker ni kepada mereka kan. Jadinya mereka buat dengan happy, dengan gembira. Okey, fokus kajian saya adalah meningkatkan kemahiran dan menyimpan secara lurus. Okey, skop kajian. Kita menggunakan satu SVM teknologi kimpalan, dan saya dah terangkan di awal tadi kenapa saya gunakan satu SVM. Dan yang kedua, proses kimpalan arka logam berperisai. Next. Okey, metodologi. Intervensi kami adalah glow pen marker. Okey, pada mulanya kami banyak cuba pen marker yang berbeza-beza tau. Maksudnya kita guna acrylic marker ataupun marker biasa ataupun pen marker yang biasa tu warna putih. Jadinya kami cuba berbagai-bagai jenis pen marker, dan pen marker adalah dia sangat sesuai untuk besi. Macam contoh kan, kalau kita nak tulis kat whiteboard, kita tak akan guna permanent marker kan, betul tak? Okey, kalau kita tulis atas kertas, kita tak akan guna kita akan guna acrylic atau pen marker yang lebih nipis. Macam tu juga kalau pen marker ni. Pen marker ni kita kalau guna atas logam, pada logam yang panas, dan bila percikan cahaya tu terhasil ataupun dia punya logam tu mencair, yang lain tu, pen marker yang lain tu akan cair sekali, jadi dia tak nampak. Jadinya sebab tu saya gunakan glow pen marker ni bila terkena panas, dan bila logam tu mencair tu still nampak bila pakai face shield tu. Okey, seterusnya ada juga saya cuba alat intervensi yang lain seperti yang lebih digital. Tapi saya dah cakap tadi, fokus kajian saya lebih kepada kemahiran amali. Jadinya lebih realistik dan praktikal lah bila kita gunakan pen marker, sebab dia boleh menyentuh, dia boleh merasa. Okey, jadinya sebab itulah saya rasa memang glow pen marker ni sangat berkesan lah untuk pelajar tersebut. Dan dulu saya pernah bekerja di industri. Moto kajian saya waktu tu adalah kurangkan kos, kurangkan
masa, kurangkan tenaga dan tingkatkan produktiviti. Okey. So bila saya terapkan dalam saya punya kajian ni, saya dah kurangkan masa sebabnya pelajar mengambil masa, contoh untuk satu projek dia ambil masa sebulan kan, tapi bila dah gunakan saya punya intervensi dia mengambil masa dalam 3 minggu dah siap. Okey. Kalau mengurangkan masa, mengurangkan tenaga, maksudnya pelajar tak mengambil guru tak mengambil masa yang lama lah untuk menerangkan kepada pelajar. Okey. Seterusnya kami menggunakan kaedah kajian tindakan Chemist and McTaggart satu kitaran saja. Okey, selepas tu kami merekodkan data kami dengan secara carta dan table untuk ujian penguasaan awal dan ujian penguasaan akhir dan kaedah analisis. Kerana kaedah analisis data saya adalah statistik deskriptif. Okey, kenapa saya memilih peserta kajian ni sebanyak 3 orang sahaja? Sebabnya kita dah cuba latihan dan kami telah jumpa pelajar 3 orang sahaja yang tidak dapat membuat larian lurus yang bagus, dan dikukuhkan lagi dengan kita punya penilaian awal tu, dia punya markah tu tidak bagus juga. Okay, next. Okey, kita cara intervensi ini digunakan. Okey, mula-mula kita akan tandakan glow pen marker tu pada plate ni. Maksudnya macam ni kan. Ada nampak kan warna hijau ni? Lepas tu pelajar mula mengimpal. Dan itu adalah hasil apabila kita pakai face shield, akan nampak tak dia punya line daripada glow pen marker tu. Bila kita pakai face shield Okey, next. Okey, kita tengok video Ni pelajar mula menanda plate logam tu. Okey, ni adalah keadaan. Mungkin saya dari angle tepi. Kalau saya dari angle tepi, yang pelajar tu daripada angle dia. Kalau dari angle dia nampak. Okey, next. Okey, ini adalah dapatan kajian kami. Pelajar pertama, pelajar kedua, pelajar ketiga, dan ni adalah dia punya markah 56 pada mulanya, 67 dan 67, dan seterusnya. Nampaklah peningkatan daripada ujian awal dan ujian akhir. Okey, ini adalah implikasi kajian kami, memberikan impak yang positif terhadap kemahiran pelajar. Lepas tu yang kedua, penggunaan intervensi meningkatkan tahap penguasaan pelajar terhadap hasil kimpalan yang lebih baik. Dan yang ketiga, guru akan lebih peka lah kepada kaedah yang mampu meningkatkan fokus pelajar. Okey, cadangan penambahbaikan adalah integrasi dengan teknologi VR, digabungkan dengan teknologi untuk simulasi kimpalan lebih aktif. Dan yang kedua, menguji kesesuaian warna yang berbeza sebelum pelbagaikan warna yang sedia ada. Okay, next. Okay, ini adalah borang soal sidik yang kami berikan kepada 3 orang pelajar yang kami pilih. Next. Okay, ini adalah dia punya responden punya jawapan lah. So, ketiga-tiganya bersetujulah dengan projek kami. Next. Okey, ini adalah contoh pemakahan ujian penguasaan awal. Yang kat sebelah sini adalah kriteria dia. Yang kat atas tu adalah dia punya rubrik pemakahan lah. Maksudnya bila buat larian tu 79 mm tu maksudnya daripada sini sampai ke sini. Contohlah kita ukur 79 mm. Sebab tu lah kita orang dapat markah ni. Ini yang sebelum dan ini yang selepas lah penguasaan awal dan akhir. Okey, next. Okey, saya juga telah pergi ke KV Tanjung PI untuk memperkenalkan saya punya intervensi. Saya berjumpa dengan 3 orang pelajar yang telah dipilih oleh guru sana untuk cubalah saya punya alat intervensi ni. Okey, kita boleh tengok tu adalah pelajar KB Tanjung PI dan diorang mula mengimpal dan hasilnya pun sama juga dan meningkat walaupun baru pertama kali diperkenalkan kepada mereka, tapi hasil tu meningkat sebelum dan selepas. Okey, ini adalah maklum balas daripada guru. Kita boleh nampak dia cakap hasil yang bagus
yang kanan. Maksudnya walaupun baru first saya suruh pelajar tu cuba, tapi kita nampak dia punya hasil tu berbeza daripada sebelum dan selepas. Okey, dah. Terima kasih.